boleh tentukan daripada titik ni, boleh tentukan nak dekat berapa cm je. Okey, katalah nak 6 juga. Okey, kalau 6 cm daripada sini ke sini saiz 6 cm. Okey, takat tu je corak dia. So corak yang perlu ada adalah hanya sekitar dekat sini sahaja. Okey, macam tu je. Tapi ini semua adalah bergantung kepada ayat, panjang ayat. Khaut apa? Khaut apa, panjang mana, terjemahan banyak mana, khaut rakaah kat mana, nasah kat mana, sulus kat mana, macam tu. Okey. So sekarang kita boleh pilih. Okey. Contoh nak buat bulat ke, nak buat petak ke. Katakan daripada sini 0 ke 2 cm. Contoh ni kita dapat ukuran dia 0.2 cm. Sebagai ukuran. Okey, sini pun boleh juga 2 cm juga contoh kan. Okey, sini pun sama. Sini nak dapatkan dia punya simetri dia. Okey, sekarang kita boleh buat semada ke bawah boleh. Okey. Buat bahagian sini boleh. Pusing. Nak buat bulat dulu pun boleh. Katakan macam tu. Lepas tu kita boleh terus buat dia punya corak dia, tarik daripada bulat tu, lukis. Okey, so dah settle kan? Dah settle corak yang pertama. Nampak ni? Gitu dia.